Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang atau malam? Maghrib. Maghrib. Okay. Saya Ismail Kiko. Saya Anas Kiko. Saya Fendi. Dan saya Riz. Okay. So hari ni kita dekat episod yang pertama. So episod yang pertama ni Okay. sebab hari tu ke minggu lepas ke, sebab kita dah buat intro. Yelah. Pasal pengenalan semua kan. Ya, betul lah. So Inilah apa muka-muka yang tak hadir. Kalau bos jumpa kat luar, tak payah ambil diorang jadi kerja lah. Okay lah. First episode ni dia topik dia tak adalah berat dan tak adalah ringan. Berat pun boleh. Yelah, dia tak Okey. betul lah. Sebab kita orang tak tahu topik apa kau bagi hari ni. Sumpah kita orang tak tahu. Yelah, sebab topik ni kan saya cakap podcast ni berkenaan kehidupan. So Okay. dia nak cakap menyesal tu ada, tak menyesal pun ada. So sebab saya menyesal ni buat podcast ni. Awak menyesal buat podcast ni? Sebab sepatutnya 8 orang total, semua orang. Okay. So jadi 7 betul. orang. So Faham, saya faham, menyesal faham, lah seorang tu. So saya rasa macam nak kick. Buat mau ungkap dalam grup tu. So itulah. So tajuk kita penyesalan dalam hidup. Dalam hidup. Dalam hidup. So Dah boleh borak lah. sebelum tu siapa nak start dulu? Ke aku bagi Aku mana-mana boleh, tak ada masalah. Kita bagi Anas lah. Sendiri ke Anas? Anas. Kau okey Anas? Boleh Anas? Aku menyesal kat masuk podcast ni. Aduh. Okay. Tajuk penyesalan. Penyesalan. Banyak menyesal dalam hidup. Kau menyesal kau aku ke macam ni? Kau menyesal ke masuk ni? Ha? Serius ke kau menyesal? Aku menyesal sebab aku start dulu lah. Tak. Sebab kalau aku dah tak tahu. tajuk penyesalan ni banyak benda nak cerita kan. Kita menyesal semua kan. So kalau penyesalan benda aku paling menyesal dalam hidup. Ya, aku ingat Mana-mana balik. boleh. Okay, aku paling menyesal zaman sekolah lah. Zaman sekolah. Kenapa tu? Aku nak tahu kenapa kau menyesal zaman sekolah. Aku menyesal time Rizal SPM keluar. Apa punca kau menyesal SPM? Oh, aku tak belajar betul-betul. Tu je dia dapat klise tapi benda tu dapat. Benda tu dapat kecil tapi klise tapi Awak jangan tu risau. Saya pun sama. benda tu memang dapat kecil tapi benda tu besar actually kan. Waktu kalau sekolah kita orang memang kawan satu sekolah. Korang tiga. Kita kawan sekolah. Kau kawan selepak lah. Satu kawasan lah kita macam tu kan. Malaysia nama sekolah. Jangan. Mention section je lah. Section. Kalau Dah kau teruskan. sekolah kita orang memang kat Putrajaya. Kat Putrajaya. Aku mention tu je, Putrajaya. Tak perlu nyanyi lagu sekolah. Lagu sekolah macam ni kau lupa. Tak payah Sebab lah. lah place ni apa. Tak payah. Aduh. Okay. Result SPM keluar bulan 3. Okay, bulan 3. Bulan 3? Aku tak sure. Masa sebelum PKP Awal time tu tahun bulan lah. 3 lah. Aku batch sebelum PKP. Yelah, Batch bulan batch PKP 2020 kan. Aku 2019. Ya. Oh, kau best COVID ni? Tak, Dia bukan aku ke sebelum? bawa. Aku sebelum. Yelah, best COVID ni. Batch COVID bawa aku. Okay, teruskan. Aduh. Okay, sorry. Dia termission batch pula kan. Untuk pengetahuan viewer saya masih muda ya. Saya masih muda. Dan available. Ya, saya masih muda. Awak muda. Single yeah. ke not available? Oh tu kalau orang tanya saya cakap tu soalan privacy lah. Tak apa. So saya prefer tak nak jawab lah. Prefer tak nak jawab. Kalau tanya apa yang menyesal dalam hidup waktu Tengok potong macam tu. Rizal SPM keluar lah. Kalau sekolah Yelah, kau cakap tadi result SPM. Kenapa? sebab kalau sekolah kita orang starting dia naik pentas 5A ke 6A? 6A. 6A lah, 6A ke atas. Pakai jubah kungfu. Oh, 6A ke atas lah. Tunggu lah. Aku tunggu. Aku dengan semangat dari tu dalam Dalam hati je. aku rasa kelas aku ambil dalam 9-10 kan. Subjek. 9-10 subjek yang Sains tu. tulis ni. Bukan. Janganlah. Saya pun. Saya bukan budak pandai, saya budak seni je. Saya budak sastra Melayu je. Apa ni, saya tunggu daripada 6A, 7A, 8A tak keluar nama saya.
Mak saya kat sebelah. Ui. Uish. Ui, sebelah mak Sebelah mak. Yang tu tak tahu lah nak cakap. Kalau awak dah cerita macam tu, saya ambil seorang lah. Lepas ambil keputusan, saya pergi UI tau. Lagi teruk. Tak tahu lah nak cakap dia punya besar tu macam mana kan. Sebab bila kita pergi kutip result SPM kita, dia ambil result SPM kita, tak ada A kan. Dia macam, bukan tak ada A, macam result kita tak fail lah, tapi elok lah lulus lah. Janji awak tak post lah dekat media sosial. Tak boleh lah. Adalah Habis apa yang kita, dia result kita bukan tak ada A, dia macam apa yang kita harap tu tak dapat lah untuk naik pentas. Awak target berapa? Awak target berapa? Oh, saya target 6 sebenarnya. 6, baik. Confident Tinggi tinggi. Tapi itulah, kelas pun selalu lari. Macam mana nak dapat 6A kan. Awak punya apa? Macam cakap harapan tu terlampau tinggi. Harapan terlampau tinggi lah. Sepatutnya harapan awak sini. Tapi benda tu Tapi paling okey lah. benda tu paling saya menyesal. Sebab Tapi janji awak tak 7G, tak gagal. tak, saya tak gagal. At least pass lah. Atas kredit semua. At Tak least gagal. tak TH. Ada B, ada A gak lah. At least tak TH. Apa ni, ya menyesal lah sebab kita tak dapat masuk. Ya, saya punya harapan nak masuk UM lah sebenarnya. Tinggi harapan kan. UM Tak, UM. Oh UM. Sekejap, apa UM. tajuk ni? Sembang baca. Sembang Okay. Memang baik. Okay. Oh, kau tak percaya aku kan. Teruskan. Tak, aku lupa dengan Awak tajuk. borak sampai terbaca. Okay, UM. Okay, Ya. teruskan UM. Terpacak ke rambut tu? Memang Rambut saya dah terpacak. dia sumpah. Aku tak ni borak serius. Aku memang nak masuk UM. Aku percaya. Aku memang nak masuk UM. Okay. Tapi tak dapat. Sebaliknya aku dapat masuk U. Tahun depan aku tak nak mention lah. Sebab dia famous lah kat TikTok. Cyber lah. Syaklam. Salam. Budak-budak Syaklam kenal lah. So Tak payah, Salam dia, satu aku rasa. Satu lagi poli. dia bukan okay, Syaklam ada marah tak? Syaklam ada UiTM. Okay. Ya. Dan awak dah sebut MS tu Ya. Okay, sambung yang tadi. ke MMU? MMU cyber sini je. Tapi memang betul lah. Itulah menyesal dia sebenarnya. MU pula. UM UM. Dia sebenarnya menyesal dia bukan menyesal tak dapat result SPM bagus. Menyesal dia tak dapat masuk UM lah actually. Tapi result SPM tak bagus lah. Sebab dulu faham. saya minum Ya. Siapa yang tak hampa kan macam tu kan. siapa tak hampa sebab kita dah hampa kan kita punya parents kan. Betul. Tapi ibu still happy kan dengan result SPM. Saya macam wow, macam bangga lah. Macam Tak, at least awak masuk U. yalah. At least belajar. Itu yang Tapi you saya kalau tak ada SPM pun boleh masuk. tak apa, at least awak masuk. Itu banggakan keluarga juga. Yalah. Tapi saya cuma nak cakap untuk semua yang menonton lah. Kalau tak, dia macam kalau SPM down tu dia macam dia mesti boleh bangkit balik lah. Tak. Sebab Dia rezeki ni kita tak tahu datang dari mana. Dia orang cakap gagal sekali bukan masuk gagal selamanya lah. Dia ada istilah lain lah. Orang cakap kalau gagal tu maksudnya kalau kau betul-betul gagal maknanya betul-betul kau berhenti mencuba lah. Yelah, kalau kau dah bodoh, kau takkan bodoh sepanjang hayat kau. Yelah, orang bodoh boleh jadi pandai. Orang lemah boleh jadi kuat kan. Betul kan. Kita sama je semua. Sebenarnya atas usaha jugalah. Dia asyik balik saya siapa lah. Apa kata muka awak ada benda yang menyesal dalam hidup awak tak? Cuba cerita. Kita nak kongsi sikit. Penyesalan dalam hidup Kalau Apa? penyesalan dalam Dalam hidup. hidup. Lambat awak ni. Awak lah dulu. Awak dulu bagi dia dulu. Tak apa, awak lepas ni lah. Okey. So, saya banyak sebenarnya. Salah satu dia yang tadi lah saya sebut tadi tu. Okey. Tapi yang tu tak boleh dipanjangkan. Yang tu pendek je. Cuba cerita saya. Dia kalau tadi saya klise kan. Confirm orang tengok nanti orang kata klise. Ya sebab viewers kata klise lah menyesal pasal SPM belajar. Aku nak dengar penyesalan lain lah. Saya menyesal lah sebab nak cakap apa? Satu, saya dah ada ni macam saya cakap, yang ni kan YouTube kan. So saya dah ada kat YouTube. So saya tak orang cakap tak usaha untuk bangunkan YouTube tu sendiri. Sebab boleh dikatakan setahun lah saya tinggalkan YouTube ni. And
saya rasa macam buang masa lah saya beli apa? Kamera, mic. Oh, beli kamera. DJI tu. Paling mahal apa yang kau beli? Paling mahal ni gimbal DJI. Uish, itulah. Itu dah kira mahal lah tu sebenarnya. Itu satu Dahsyat, pelaburan guys. lah tu. Tapi pelaburan tu terbengkalai dan terhenti macam tu je. Dan benda tu buat saya menyesal lah sangat. Sebab yelah orang cakap kau dah keluarkan duit tapi benda kau tak buat. So macam membazir lah orang cakap kan. So mak saya pun dia Apa reaction family lah, nak tahu. Dia- dia macam, kau nak jadi YouTuber? Itu lah. Apa reaction? mak aku okey je. Restu lah, dia restu. Okey je, dia tak kisah apa saya buat asalkan Betul? pandai hidup, pandai tak susahkan orang semua lah. Tapi ni lah macam makcik-makcik sepupu bapat. Dia- Oi, Tak perlu takut nak mention. ada apa taklah dah cakap weh artis lah, dah berlakon lah apa semua. Just kalau berlakon tu dia just untuk orang cakap hobi untuk sebab kita nak build confidence tu macam tu lah. Untuk pengetahuan semua, Isma ni dia seorang tak payah. pelakon ni. Dah mention itu. Hari tu dah mention. Dah mention. Oh yeah. Cerita apa? Kalau awak nak tengok cerita apa dia berlakon, bayar dia tengok. Tak payahlah nak. Saya pun menunggu satu cerita ni yang Pawagam tapi tak keluar sampai sekarang. Okay, tak apalah. Tapi awak ada dalam cerita tu? Saya ada berdialog. Oh, ya? Bertentangan Kita dengan tak boleh mention lah cerita apa tu. Tak boleh lah. bertentangan dengan Michael Ang. Michael Ang director? Bukan, tapi bukan. dia berlakon lah. Dia dalam cerita tu. Tapi dalam cerita Michael Ang pun saya ada berlakon. Ya, saya tahu. Saya tahu cerita tu. Itu yang tahu-tahu cerita lah. tu yang buat dia famous kan. Budak-budak hero remaja ni. Saya bukan hero muda. Saya hero muda. Hero muda. Saya tak mengaku umur saya. Jangan mention umur. Itulah sebab apa orang cakap kita dah keluar duit macam-macam. Bukan Faham. mic tu sebenarnya saya berhutang tau. Ada satu lagi lah, saya beli satu bag khas untuk saya letak DJI, mic apa semua kumpul bag tu. Untuk benda tu lah, tapi tak guna, tak pakai. Babuk. Kiranya lama gak kau ni simpan benda tu. Bayangkan lah last saya guna benda tu raya tahun lepas. Lama. Raya ketiga tahun Konten lepas. Konten apa? Benda apa boleh tahu? Konten apa kejap Tak, kau dah beritahu belum sebelum buat podcast ni kau buat apa ke? Dah tahu lah. Saya tahu lah. Konten apa ni perjalanan pulang apa lupalah jap. Pulang ke mana tu? Pulang ke rumah. Perlis. Oh, kau Perlis? Tak bukan. Perjalanan pulang yang membebankan apa kot. Sebab saya guna mic, guna kamera, DJI, guna just permulaan je lah. Tapi family memang asal Perlis lah. Tak, itu Perlis tu awak jangan itu Perlis tu berjalan tau. Awak baca betul-betul Saya promote awak punya YouTube. tajuk Tak, tu video ni keluar juga. Video ni keluar juga. awak jangan. Benda akan jalan. Maaf. Okay. Sebab benda tu dah setahun terperap. Lepas tu saya pun dah pindah rumah kan. Dulu duduk Equis, sekarang duduk Puchong. Tu benda tu rasa macam apa aku nak buat lah untuk isi masa yang aku ada atau buat benda yang aku dah ada tapi aku terberhenti. So benda ni lah jalan dia YouTube. Tapi benda ni YouTube ni berjalan punca dia time saya kerja dekat kedai kopi lah. Tu adalah saya punya manager time tu. Dia marah saya. Okay. Saya buat kerja macam tak apa-apa kan. Tapi okey je. Untuk orang lain nampak okey, tapi untuk dia bagi dia nampak tak lah, sebab ada komplain daripada customer cakap yang layanan tak okey ke apa semua. Itulah. Itu patut dia mention lah. Kalau tak nak kena marah
tak nak kena apa semua, baik jadi influencer je. Blogger ke YouTuber apa semua kan. Dari situ lah terniat. Terdetik dan terjentik hati ni untuk buat buat video. Bukan ni setahun. Setahun dah baru. So kalau YouTube ni dah berapa tahun buat? Tapi nak dapat engagement tu naik pun susah kan. Susah. Sebab ramai saingan kan. Awak bayangkan first bukanlah first. Boleh kata semua video saya kat YouTube tu, saya edit sendiri, saya shoot sendiri. Shoot sendiri, edit sendiri, barang pun semua memang barang. Cuma memanglah sendiri punya. Betul. Tapi kalau tengok YouTuber lain, diorang dah ada editor semua. Diorang starting diorang modal. Nak jadi YouTuber ni modal memang besar. Tapi at least yang lain tu dia punya editor edit video tu taklah macam saya. Kalau awak tengok first video saya apa shopping beli barang untuk berjalan ke apa, itu memang cacah mumbah. Sebab tapi sekarang awak dah ada editor kot. Editor pro kot hari ni. Untuk yang podcast. Untuk yang podcast. Kalau untuk contohlah kalau saya buat vlog, saya kena buat edit sendiri balik. Untuk pengetahuan semua, kita record dekat Next Podcast Studio, Cyberjaya, Taman Square. Thank you for crew. Podcast Studio. Thank you lah. Thank you for editor sanggup terima kita orang. Sanggup lah terima kekurangan dan kelemahan. Dan untuk yang mana nak starting buat podcast. Tak payah. Jagi. Kita saya tak habis. Kita saya tak. Awak main potong macam tu je. Okay, sambung. Okay, so dah buat daripada bulan berapa? Bulan 11. 2 tahun lepas saya buat. Buat. Lepas tu stop jap. Seminggu 2 minggu. Lepas tu buat balik. And betul-betul saya stop Raya tahun lepas bulan 4. Raya tahun lepas bulan 4. Saya tahun lepas bulan 4 hari. Bulan 4 awal bulan. Tengah bulan. Awal bulan ke tengah? Tak ingat tapi bulan 4 lah. Okay, so yang ni pun masih minggu raya. Sebab tu pakai baju raya. Ya tu. Sebenarnya Kan balik dia Opera House kan? Tak adanya. So bulan 4 tu memang stop. Lepas tu macam saya mention hari tu kan, yang saya lepak dengan Haris, lepak dengan lagi seorang member dekat kedai makan semua. Dia cakap lah kat saya, asal kau tak nak buat podcast ke apa kan. Jadilah dia punca. Dia yang cakap macam tu. Tak. yang mana? Tak, awak dia cakap macam tu. Bukan awak cakap tu. Awak cakap Ma, tak nak buat podcast ke apa semua. Macam tu lah ayat dia. Betul lah. Betul. Okay. Dia punca dia. Punca dia terdetik tu. Lepas tu betul juga sebab aku dah di YouTube. Tapi YouTube aku pun dah lama tak ada video baru. Dah berabuk dah. So daripada aku nak shoot video vlog apa semua yang entah apa-apa yang saingan dia orang tengok semua. Bukanlah saingan tu and entah apa-apa sebab edit daripada diri sendiri. Baik aku cari yang studio yang dah ada sebab editor lah. Kita pun masih belajar kan edit semua. So test jugalah kat sini sebab dia dah ada package untuk editor apa semua. So kerja aku just datang, borak dan dorang yang tolong arrangekan semua benda. A to Z. Alhamdulillah. So sebab tu aku cari studio, cari studio yang apa orang cakap yang dah siap ada full equipment, dah siap setup semua. Full equipment setup semua dan siap ada editor lah. Itu yang aku borak dengan Anas itu, cari ada jumpa 2 studio itu, Pucung dengan sini. Yang kat Pucung tu jangan mention lah. Takut nanti diorang terasa. Tak mention. Mention Pucung ke? Pucung ke? Pucung besar. Ada jadi. Kalau jumpa lah. Lepas tu jumpa sini. Saya dua-dua saya mesej sebenarnya. Tapi yang Pucung tu dia lambat lah respon dia. Nak customer tak nak customer ni? Sebab saya tanya apa semua. Cuma saya tahu diorang busy. Cuma saya nak tahu apa yang perlu saya buat. Itu je. Bayaran apa semua. So diorang respon macam nak tak nak. Saya pun nak tak nak lah dekat diorang. So saya beralih lah dekat Next Studio Podcast. Betul
Betul. 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 Next Podcast Studio nama dia. Net first. Sorry. Okay. So saya rasa itulah kot penyesalan saya sebab tak buat YouTube ni lebih baik. Tapi kalau ni dah diberi peluang nak buat lebih baik, mesti buat. Kita pulun lah yang Boleh baik. selagi terdaya lah. Orang cakap. Plan-plan kayu. Minta ramai support lah kita. Amin. Anas. So muka-muka yang yang selalu ada muka ni lah. Ni payment mahal Aku depan kamera sebenarnya aku gugup aku berani jadi ni. Awak Ya tu. Okey lah itulah cerita saya. Okay, Aku tak nak payment nasi goreng aku tak nak. Okey lah nanti ada kopi datang. Dia ada kopi. Okey, kopi pun kopi lah. Okey lah. So siapa nak cerita next? Penyesalan. Fendi, Riz. Boleh lah aku Aku luar. Kau macam Riz. Fendi dulu lah. So Sebab aku tengah fikir. boleh. Aku tengah fokus kat Fendi ni. Okay. Pasal penyesalan kau tadi Dia agak paling ni boleh katakan kau boleh agak struggle ke Tapi kalau pasal penyesalan ni aku nak borak pasal kepercayaan dengan member. Faham tak? Maksudnya member Maksudnya penyesalan aku ni adalah penyesalan aku terlalu percaya dengan member aku sendiri. Dan bukan member biasa, dia member baik aku. Dia apa yang buatkan kau rasa kau menyesal? Apa yang buat aku menyesal sebab dia satunya penyesalan dia boleh katakan banyak kongsi cerita dengan dia, banyak share masalah apa semua. Lepas tu apa lagi macam-macam lah. Kita dah rapat dengan dia, dah kira orang kata macam saudara sendirilah cakap. Ni kawan sejenis ke kawan lain jenis? Orang cakap jantina. Sama jantina kan. Kau ni kan lelaki lah. kan orang cakap apa suka sama jenis. Aku tak nak mention. Dia kalau kau perempuan kau dah lebih daripada kawan tu. Tu bukan kawan tu. Dia kawan lelaki lah. Kawan lelaki lah. Tapi kau kita orang kenal tak? Kau tak kenal lah. Best kau lah. Best aku lah. Ni zaman sekolah lu lah. Ni zaman sekolah. Aku ingat sekolah pun ada. Aku ingat Masih ada. Masih berhubung sampai sekarang. Sekarang tak lah. Sekarang tak. Aku ingatkan orang tu terdekat dengan kita orang juga. Tak. Aku tengah teka-teki. Siapa je kan? Bukan personal Dia bukan personal dengan siapa ke. Tak, dia personal. Cerita dia personal. Dia personal. Cerita dia awak jujur tak, cerita dia kat macam ni. Bagi kita cerita dulu. Okey. Tak boleh lah. Okey. Cerita dia nak dikatakan masa tu ni cerita zaman sekolah luar. Zaman sekolah dulu masa tu kalau ikutkan nak gerak sekolah sekali sama-sama, nak balik sama-sama. Rumah kau depan sekolah kan? Ya. Tapi kalau ikutkan naklah balik sama-sama. Balik sama-sama. Tak, apa awak nak balik sama? Rumah awak depan sekolah. Awak nak bawa dia ke mana? Tak, dia ini boleh dikatakan Awak macam tak, saya nak tahu awak bawa dia ke mana. Kalau awak balik sekolah sama. Dia nak berteman lah pergi sekolah. Selalunya Dia nak mention pasal kawan dia lah. Dia nak balik naik kereta, naik van sampai van lah. Maksudnya kita orang macam kemungkinan ada hari tu dia akan naik van. Ingatkan nak bawa dia sampai ke rumah. Tak, aku cakap tadi rumah kau depan sekolah. Dia buat apa? Tapi kebiasaannya aku akan ajak dia bawa pergi rumah aku, lepak-lepak makan dengan family aku kan. Tapi lepas je habis sekolah apa semua, dia macam tak nak nak dekat dengan aku. Dia macam apa orang kata, tak boleh nak masuk dengan aku punya vibe. Tak, cerita awak ni macam serius sangat ni. Saya takut. Sabar. Bagi dia cerita. Aku nak menghayati ni. Sabar. Dia belum kepuncak lagi. Tapi dia dah rasa sikit dia punya cerita dia ni. Time tu adalah satu hari tu balik sekolah, ajak dia bawa pergi rumah, lepak, buat kerja sekolah ke kan. Lepas tu
adalah dia cakap dia tak boleh lah nak pergi rumah kau lepak apa semua. Sebab aku ada hal lain. Macam ya ke? Tak apalah. Aku pun gerak lah balik rumah apa semua. And then aku keluar balik, aku terserempak dia dengan satu member kawan aku. Kawan aku ni agak jahat ke boleh katakan taiko kat nakal lah. Macam taiko. Taiko tu dah gangster tau. Cakap Dia nakal-nakal sekolah kan. Taiko comel. Orang kata apa orang kata? Gangster kucing. Macam Saleh ni budak-budak sunat laser lah. boleh Habis kau pakai apa? Parang saya bunting. Okay. Lepas tu- tu Putrajaya. Okey, teruskan. Macam ni 08 Mana aku 05. Okey. bagi dia habis cerita. Tak habis cerita gini. Teruskan Mendy, teruskan. Lepas tu tersempatlah dia dengan budak nakal. Dia cakap kenapa, apa yang dia buat kat situ. Apa yang dia buat. And then esoknya datang balik sekolah. Tanya dia, kau buat apa semalam? Dengan siapa semalam? Tanya dia. Tak adalah, aku balik lah. Tu cakap, je ke balik? Macam, bukan aku nampak kau dengan budak-budak nakal ke kat sekolah? Cakap, Kau cakap kat kawan kau tu. kawan baik aku tu lah. Aku macam memang kalau ikutkan aku memang banyak tolong dia lah. Dari zaman sekolah sampai habis sekolah. So zaman sekolah tu dia macam-macam lah minta tolong aku. Minta buat pinjam duit, buat makan. Tu macam Dia gunakan kau lah. dia agak lah tapi Saya ada kawan lagi seorang. Sebiji je awak. Awak dah habis. Kenapa? Jangan risau. Lagi dia masuk episode 2. So apa yang kau menyesal? Apa yang kau biasa? Apa yang kau menyesal? so Dia buat apa sebenarnya? Itu persoalan aku. Dia buat apa sebenarnya kat kau? penyesalnya bila nak ajak dia ke mana-mana dia banyak alasan lah. Itu yang buat awak menyesal. Tak adalah dia Tak menyesal ni part mana ni? menyesal dia jangan, kalau boleh janganlah percaya, jangan terlalu percaya dengan member Awak ingat lah. dia Faham, kawan faham. apa ni, kawan teman kalau sejati orang, kan. kalau kita boleh je declare dia sebagai kawan tapi kita kena baca gerak-geri dia dulu, kena tengok dia ni macam mana kan. Sebab member aku yang aku borak ni, sumpah aku macam aku memang dah tak boleh dengan dia lah. Sebab Dah cut off lah. memang dah cut off friend lah. Memang tak boleh lah, tak boleh kawan lah. Aku cakap dia ni dah kira Habis dia stay contact lagi je tak? tak contact lah. Memang dah lost contact lah. Memang tak jumpa dia. Aku tahu je nama dia tapi aku mana nak mention lah. Jangan mention. Kita kat dalam podcast ni kita tak nak mention. Kita dah mention siapa kita lah. tak Kita nak mention mention. sama Yeah. kita je lah. Sebab apa tu, bila habis je sekolah dia minta aku untuk carikan kerja. Ada ni kerja kosong. Dia lelaki ke perempuan? Panjang. Asal tak kita cari kerja sini? Laki. Tak. Laki, Dia ke? Dia Dia taklah. ke? Tak ada bukan. Yang tu yang Tak. apa? Jangan. Di sekolah sama kita. Sama. Tak apa. Dia sama je. cuma Mission je. ni batch aku lah sebab Aku pernah bully dia. tak tahu lah. Aku tak tahu. Tak apalah, nanti habis ni kita tunjuk gambar. Okey. Apa saya budak surau je kat sekolah. Lepas tu cerita Riz tak boleh. Sekejap abang. Okay. Tak tolong lah macam-macam aku. Yeah. Pinjam duit, pinjam itu ini apa semua, nak pinjam motor, pinjam apa lagi, macam-macam lah. Dan sekolah dah ada motor kan. Betul. Tu motor motor bapak. motor bapak. Motor bapak. Sorry, Janganlah downgrade-kan diri. Jangan downgrade-kan diri. Okay. So nak diceritakan penyesalan dia, kita tak boleh nak trust siapa-siapa pun sebenarnya dalam dunia ni. Betul. Kira Tak dia boleh nak 100% lah percaya Tak boleh orang. nak 100% sebab walaupun kita anggap dia macam
dia ni saudara ke, adik-beradik ke kan. Okay. But janganlah. Kau cakap macam tu kan, aku pun aku dah tak percaya dah member aku lagi seorang. Dia kalau dia nak minta tolong, tengok diri kita dulu. Betul. Sebab keputusan kita orang kau sendiri yang Kita yang ni. Betul. So Saya support awak. Saya support awak. Janganlah percaya sangat member yang selalu rapat dengan kita tu. Kadang-kadang dia pun agak sial kan. Member kan. Baik kata gitu. Awak hati-hati tau. Saya dah cakap jangan mencarut. So hati-hatilah dengan rapat dengan sesiapa, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Dia penyesalan dia jangan pilih kawan, jangan salah pilih kawan. Itulah, jangan salah pilih kawan. Itu je. Order story jangan pilih kawan. Itu je lah. So dah ke? Dah itu je. Panjang betul cerita. Ya betul, panjang. Okey lah. Kalau diceritakan lagi banyak sebenarnya. Tak payah, satu je. Tapi itulah. Kita dah kesentuhkan masa, so Tak kesukaan masa sebab Riz pun tak cerita lagi. Yelah. Kita boleh buat podcast 5 jam. Jangan risau. Orang tak pernah buat. Tak ada masalah. So Tak kisah. Boleh je. Awak bayar. So Riz, Okey, Riz. kau selain Aku memang tertunggu-tunggu dah ni. Jom Baru je kau menyesal. tak kisah. Okay, kita apa-apa pun. sekian, terima kasih podcast kita. Belum. Order ni. Ni order. Saya yang endingkan. Saya yang endingkan. TV tak tutup lagi. Jangan risau. Penyesalan ni. Lampu tak ada lagi. Lampu masih ada. Tak kisah apa-apa pun. Tak, apa yang awak paling menyesal lah? Kau tak Saya dapat lah. macam awak jugalah Mas. Saya awak ada banyak menyesal. Awak ada YouTube? Banyak penyesalan lah. Saya ingat awak ada YouTube. Saya banyak soalan nak tanya ni. Apa orang. Okay, penyesalan Okay. Kalau boleh ringkaskan lah sebab ni dah Ringkaskan. ambil Itulah, masa. dah ambil masa banyak tu. Penyesalan Tak, janganlah. Banyak, Dia cerita awak. banyak. Saya takkan judge. Saya gelap bukan tengok awak. Saya gelap tengok luar. Tu tak boleh. Dia bukan dia kelakar. Yang mana? Yang mana? Apa ke? Yang belakang tu lah berdiri. Okay. Menyesal. Banyak menyesal sebenarnya. Satu je yang paling awak dia menyesal lah. Nak kata klise tu memang klise lah. Tapi Tak, semua Jangan cerita siapa ke. macam aku. Dah bukan SPM. Bukan SPM. Tak, aku biasa tak masuk you lah. Okay. Aku menyesal sebab aku banyak. Boleh aku kau ke? Tak kisah. Tak kisah, Boleh je Sebab apa. aku banyak Kanda. buang masa lah. Sama je. Macam sama dengan Nanas. Tak. Itu saya- SPM. Yelah, tapi dia buang masa juga. Saya bukan buang masa. Saya menyesal saya tak belajar betul-betul. Itu sebelum SPM. Saya lepas SPM. SPM tu bukan Okey, sangat tersentuh yang Okay, UM. sorry lah. Saya naik atas pentas juga. Tapi Oh, yang ya? tolong aku lah. Nak mention lah betul-betul. Okay. Aku menyesal sebab aku banyak buang masa lah. Ya, lepak apa semua kan. Macam sekarang ke? Awak nak cakap hari ni menyesal lah? Yang sekarang ni, yang sebelum ni. Sebelum. Bukan sekarang. Bukan sekarang, bukan hari ni. Ini faedah lah. Lain. Ini faedah lah. Apa ni? Saya menyesal buang masa. Ya, sebab apa? Sebab buang Apa main buang masa? Main buang masa. Kalau saya yang ni pun buang masa. Kalau awak tak buang masa, apa awak akan jadi? Sabarlah aku nak cerita. Sabar. Okay. Aku pun dah, macam mana nak cakap dah tua dah kan. Ui, tua Awak tak tua, awak muda. Untuk pengetahuan semua, dia abang sulung. Alhamdulillah ada orang mengaku. Okay. Lepas tu Tak boleh aku teruskan. macam mana nak cakap, banyak buang masa lah. Apa buang masa tu? Apa yang awak rasa menyesal dengan buang masa? Sebab aku tak belajar betul-betul. Yang ni tak belajar lepas sebelum SPM. Aku selepas SPM. Dia waktu dah masuk U. Yes. Apa persen differ? Boleh tukar lah selain belajar. Belajar. Sebab dia pun belajar, kena lain. Okey lah. Sebab klise lah. Okey, menyesal tak kumpul duit. Oh. Okay. Okay. Alright. Okay.
Kenapa awak menyesal dengan duit? Sebab aku rasa aku dah banyak Habiskan duit? berjoli ke sana ke sini. Awak joli apa tu? Macam-macam. Satu je. Banyak kat Perempuan? Motor? Oh, mesin. Perempuan, motor lah. Itu maksudnya girlfriend lah. Bukannya So awak mak motor ke mak rempit? Saya mak motor je. Tapi jadi motor awak standard. Yelah mak motor lah. Okay, lepas tu saya berjoli sini semua. Ada girlfriend tapi Ada girlfriend. Tak Ada. single. Dia tak nak mention. Dia tak nak mention. tak apa, dia takut. ni ada ni. Yang ni saya tak nak tanya. Bukan tak nak mention. Kita menghormati privacy semua orang. Betul-betul. Saya faham kat dalam Okay. studio ni ada yang single. Tapi awak tak single lagi ni. So aku menyesal lah tak kumpul dari zaman waktu Sekolah. Sebelum lepas sekolah lah, muda. Waktu aku bekerja lah. Kenapa? Apa? Awak nak buat apa kalau awak kumpul? Contoh Dah lah. ada duit tu nak buat kahwin ke, nak beli rumah ke. Macam-macam. Boleh Salah kahwin. satu. Satu dia kahwin lah. Beli rumah ke apa kan. Ya, salah satu dia kahwin. Ya, Rumah lah. Kita ambil rumah lah. Sebab kita ambil kahwin macam rumah. lama Tak sangat. kisahlah mana-mana lah. Sebab rumah, awak dah ada rumah, awak boleh kahwin. Ya, betul. Kalau awak kahwin, awak tak ada rumah. So So saya ambil rumah. aku menyesal yang tu je lah. Nak ambil rumah saya? Saya ada beli rumah. Kat mana? Mungkiara? Bukan. Oh bukan. Equine dia. Equine. Okey lah. Awak nak bayar 520 sebulan. Janganlah. Okay, so tu je lah yang aku menyesal. Pendeknya. Tak apalah. Pendek sangat tu. Pendek. Pendek. Dia shy kan. Okey. Saya malu sikit lah. Okey lah, sebab saya first okey lah. time tau cakap dalam kamera ni. Abang aku cakap lah tadi kan. Semua ni shy kamera. Aku pun shy kamera. Tapi beranikan diri Saya sebab cuba try confident Beranikan lah. diri sebab payment dia mahal. payment aku mahal dan aku yang mengeluarkan payment. Apa dia orang kaya. Saya cuba kepacakan tu. Okey lah. Okay. So semua dah apa habis tu? bercerita lah. Dah habis cerita. Macam aku mention hari tu. Oh ya lah. Macam aku mention hari tu. Ada nampak tak benda dalam ni? Ada nampak tak? Dah lah ni. Aku ingat ni apa benda? Benda ni. Apa benda So ni adalah dah habis Belum. Awak punya cerita tu saya tak dapat nak goreng tau. Okay lah, sebab kan semua dah habis cerita. So kita main ni lah benda ni. Sebab Ni orang cakap true or short. True or short. Oh, Renjatan atau betul. Uish. So berdasarkan cerita kita semua. Tangan pepeluh ni. Dalam ekor Pepeluh. Okay lah. Okay. Setiap seorang akan kena. Dan bila seorang kena, 3 orang akan bincang satu soalan untuk tanya dekat orang tu. Bincang. Bagi satu Kalau soalan. dia tak contoh tak kena kan. Tak ada apa kan. Tak ada apa-apa. Awak ni lah. awak ada tau Yelah, gitu. So, seorang berapa lupa. soalan? Itu minggu Satu. lepas. Satu soalan je lah. Satu. soalan. Okay, contohlah Anas kena. Anas yang buat dulu. So kita bertiga bincang satu soalan. Satu soalan untuk dia punya skill. Ni podcast yang mengaibkan kan. Saya tahu member-member akan tanya soalan lain. Macam saya cakap lah, podcast ni berkenaan podcast pula soalan berkenaan perceritaan individu tu. Ya. So, janganlah terlalu personal. Tak, Tak, yang penting jangan mention nama. Jangan please. Jangan mention Jangan nama. mention nama itu. So kita ambil turn macam tadi lah. Okay. So Aku dulu. Kau lah. So Aku dulu. teruskan. Tolong tak tangan tolong. Saya macam-macam nak tanya soalan Okay, kat sebab awak tak dah tanya risau. ni. Awak saya. Saya dia. So siapa yang kena duduk tengah. Kita akan berubah seat. Awak nak duduk sini kan? Contoh kalau dah kena kan. Tak kena dah. Sekali je. Sekali je lah. Satu seorang sekali. Ui, bapak kau Cepat awak. Okey. Cepat awak. Kanan. Buka jam boleh. Kanan. Kanan dah jam berpeluh. Tak ni tangan kanan. Tak nak wasiat apa-apa. Tak ada wasiat. Okey, Macam gitu
Awak tiup ber-LU. Tak, tangan basah ni. Tangan basah je Isa, tak apa. Risau tak apa, it's okay. Aku takut lah aku. Asal nak kena ikat? Kena lah. Aduh, jangan takut. Kena lah ikat. Takut. Jangan ketat sangat weh. Tak. Okey. Okay, soalan. Okey, bincang dulu soalan. Kejap. Bincang dulu soalan. Bagi aku 5 more. Tak on lagi. Ya, tak apa. Bincang dulu soalan. Cepatlah. Dia pasal kau, result. Nas. Okey. Kau rasa betul tak dia nak masuk UM? Betul lah. UM. Ya, Okay, tanya soalan tu. Aku nak tahu sangat tu. Okey. Nak tahu sangat. Boleh. Okey, kita tanya pasal Biar dia tiba ya. Tapi benda ni random guys. Benda ni tak betul pun. Dia tak boleh baca hati aku. Okay. Okey, awak ready Okey. Okay. Okey, awak ada cerita ni sebab niat awak nak masuk UM. So betul ke awak nak harapan awak untuk masuk UM lepas HM, lepas SPM? Tolong betulkan soalan aku. Ya, betul lah. Tak betulkan soalan aku. Betul. Tak betulkan soalan aku. Betul ke tak? Betul. Sabar. Kau tekan Aku tak sekarang. bisa. Aku tak Okey. sabar ni. Okey, aku betulkan balik soalan aku. Betul ke niat awak nak masuk UM lepas SPM? Betul. Saya teringin nak jadi graduan UM. Okey. Ready lah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. Betul lah. Ni lain sekali aku tak. Saya betul nak masuk UM. Tak, Dia rosak ni saya. Dia memang tajuk So, sembang sebab- pacak guys. Tapi sebab- saya tak buat pacak, saya nak masuk UM. Kau jangan gelak lah. Muka aku muka baik ke. Okey lah, fair lah. Okey lah, fair. Okey. Okey, fair. Okey, saya pula cepat. Okay. Okay, Saya bincang dulu. Okay. Mak, Tadi awak bagi soalan kan? Awak bagi Anas, soalan kan? Anas. Apa soalan awak? Awak menyesal sebab tak komit YouTube. Betul? Awak tak komit Dah YouTube. bincang dah soalan Dah bincang soalan, dah ada soalan. Sabar. Confirmkan dulu soalan. Kejap ya. Kau bagi soalan, aku confirmkan soalan tu. Soalan dia berbunyi begini. Begitu lah. Soalan dia berbunyi begini. Tan. Dia ya atau tidak? Betul? Ya, betul. Ya atau tidak kan? Betul ke awak ada niat nak jadi YouTuber? Ataupun sekadar hanya awak fikir macam orang buat YouTube ni semua dapat duit. Macam tu je. Awak betul mindset awak ada niat, mindset awak ada niat. Dia main dalam tu. Main Niat, dalam niat Main dalam. mindset awak tu Okey, ada terus tembak tau. minat. Okey. Okay. Fendi Anas tekan ada. Fendi tekan. Belum. Aku belum jawab. Sabar. Okay. Okay, so ya atau tidak? Ya atau tak? Balik soalan dia. Soalan saya, awak nak buat YouTube ni, awak nak masuk dalam bidang ni, betul ke awak minat ataupun niat dengan mindset awak tengok Macam-macam YouTuber lain semua macam banyak duit. Okay lah, so soalan awak, soalan saya saya nak minat famous ke tak? Nak famous ke tak tu? Nak minat ke tak? Tu. Saya kalau cakap macam tu nak famous ke tak? Tak lah, saya tak nak famous. Tapi just nak cari source rezeki lah macam tu. Dia itu bonus. 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 Kau gelak Okey. Rezeki. Tak, satu Awak dia sasul. YouTube ni saya buat just untuk macam saya mention, memory, kenangan. Memory. Kenangan banyak. So contohlah kalau kita nak simpan kat phone pun lama kita akan delete juga. So yes, baik kita betul. simpan dekat YouTube ke apa ke. Baik lah. Baik. So taklah, saya bukan nak famous lah. Saya just simpan untuk kenangan. Yeah. Yelah. Okay. Tu dah ready. Dah. Betul. Dah. Ready. Jawapan dia tak ya guys. Menipu ke ni? Aku tak tahu betul ke tak. Tapi alhamdulillah tak kena. Tengok. Menipu. Agak menipu ni. Sumpah rasa apa? Tolong Ini untuk Oi. Rasa apa? Rasa apa? Rasa kangen. Tak, aku nak tengok orang dia. Bahaya. Tak ada. Okay, Fendi pula. Penny. Jom. Tukar tempat dengan saya. Tukar tempat. Kerusi tu maintain. Duduk sini. Alright. Orang yang kena akan duduk tengah. Kau menghadap kamera. ya ke? Ah. Okay.
Suka banyak kamera. So Benda ni tak boleh gerak. Tak Tak boleh. ada mana Kena kamera ni. depan. okay. Soalan Ismah. Okay. Oh ni pakai cincin lagi. Lagi oi. Tak pacak nanti. Oh betul borak sampai terpacak. Alright. Okay. Pasal kawan kan? Sakawan. Pasal kawan. Tak kisah Kawan. apa-apa soalan pun. Ya, sabar. Sabar, tengah mikir. Oh, ya. Benda Ha. kita kejar masa. Okey. Cepat soalan. Soalan dia. Soalan Pasal member. Betul ke member tu tanya? Tak payahlah kau tanya diri kau sendiri. Oh, kita orang yang tanya kau, bukan kau tanya kau. Mana komplit member dia. Takut dah. Okay, tak kisah apa-apa. Macam kau nak betul kena je. Okay lah. Kau rindu tak member kau tu? Jujur dari hati Jujur lah. lah, kau rindu Ya lah atau member tidak? kau. Jujur daripada hati. Kau rindu ke Okay. tidak? Sebenarnya tak rindu pun. Tak lah. Tak Okey. rindu. Tak Tak rindu. Ini lagi muka-muka penipu. Muka ni jangan angkat tangan. Ya doh aku takut doh saya cakap. Wah. Oi. Aku tak rindu lah weh. Tak guys, mesti. So mana yang nampak muka dia ni, dia memang jenis lupa member lah. Dia tak rindu. Dia tak Kena rindu. claim. Wanted, Memang kau tak wanted. rindu pun. Dia tak Muka-muka rindu. macam ni, tak rindu punya. Okey dah. Okay. Rindu boleh. Awak bagus Rindu boleh, turn kembali awak. jangan. Awak bagus Okey, turn awak guys. sekarang. Dah tamat. Sekian. Terima kasih. Belum. Awak boleh kena. Ada soalan nak tanya ni. Sana. Salah. Salah dulu guys. Yelah. Cincin cabut. Jangan, cincin jangan cabut. Dia nak bagi aku mati. Letak sini. Okey. Sabar lu soalan Tadi Isma yang bagi soalan kan. Penny bagi soalan. Bagi soalan. Aku ah? tadi. Sebab dia pasal dia buang masa, dia Kau kan menyesal banyak tak personal dapat dengan kumpul aku. duit. Itu je. Dia kata Sebab aku dia tak goreng habis tau. kalau dia dapat kumpul duit, dia kata dia dapat kahwin. Kau tanya apa ni? Okey, kau tanya ni. Aku ada salah. Tapi bukan nak cerita bukan nak lain. Okay. Dah. Dah boleh tak? Dah. Boleh tak? Tangan berpeluh. Belum. Apa sangat takut tu? Okay. Belum lagi. Kau reaction kau laju sangat lah. Dah jangan. Cuba relax tau. Tak awak jangan Ui, takut sangat. betul-betul ketat. Betul-betul ketat kau buat. Okay, soalan dia berbunyi macam gini. Betul ke? Belum. Kau kumpul Hmm. kau kumpul duit untuk kahwin. Dengan confidentnya. Betul. Betul. Okey, jawapan dia betul Nak tengok. Betul tak? Ni kau menipu ni. Memang. Saya tak sabar agak. Kau menipu kan kau? Awak nak menipu. Awak menipu. Apa yang dia tu aku tanya Mesej ni kau? rosak ni, rosak ni. Betul, pengetahuan semua kita orang kenal. Dia punya teman wanita. Okey, jadi tu kau tempat So awak tak ada niat ke? Awak ni Okay. Lain kali jangan bongak. Menyesal aku datang podcast ni. Tak apa. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. So aku jujur, aku masuk UM. Wajar ke lah. kau nak cakap aku tipu lah. Cakap aku nak famous. Kalau nak famous aku dah jadi ni lah. Tadi baru aku dapat job untuk Ini pun ni. jujur, dia tak rindu pun kawan dia. Tadi rindu aku dia. baru tadi baru dapat job. Okey Okey lah. So Teruskan bagi Ismail. lepas kita kena ni ada satu lagi, iaitu kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Itu berkenaan topik kita lah. Topik kita lah, penyesalan. Penyesalan. So aku ada sebenarnya ada 4 ni aku kumpul. So hari ni awak nak bagi apa? So saya bagi 2 lah. 2, okey. Ini trademark sembang Okey. pacak lah. Trademark saya mau pacak ni. Di akhir-akhir. Ni main.
Min ni. Min. Min ni. Kata-kata hikmah lah masuk Kata-kata aku. hikmah tu Macam macam tutup moral. dulu saya takut lah. Okey dah tutup. Dah tutup. Jangan. Okey, Saya takut. Tak, kalau awak tak letak tangan Apa? tak kena. Aduh. So kita Kata-kata hikmah tu just macam orang cakap moral of the story lah. okey. Atau pengajaran ke atau Faham. So sekarang kita ambil masa silent moment sebab Isma nak bagi. Ya, kita nak dengar sikit dalam ke tak dalam. Kata-kata Isma Ciko. Kata-kata sebuah. Kata-kata. okay. So satu lah. Satu saya bagi. Kata-kata pujaga. Oi, bukan. Okay. Tuhan menciptakan penyesalan biar kita tahu bahawa tak semua hal bisa diulang kembali. Bisa. Kita Bukan. So maknanya benda yang lepas biarkan ni lah pass. So kita jangan Kita move on ke depan lah. ya, jangan kita rasa benda tu kita menyesal lah. Faham. So satu lagi, Satu lagi. setiap rangkaian cerita itu pasti ada penyesalan. Aku tersangkut lah kat tu. Susah lah. Ya, tajuk dia terbelik. Okay lah. Setiap rangkaian cerita itu pasti ada penyesalan. Di situlah kita bisa ambil maknanya erti sebuah kehidupan. Ya, benar. Yang tu dalam. Betul. So maknanya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah lah orang cakap. So yalah. benda tu tak jadi Kita- dengan sengajanya. Kadang-kadang benda ni kita tak kita expect tak pun plan lah. Ya, Kita tak betul. plan. Buat kita memanglah kita plan tapi bukan kita yang menentukan. Betul. So ada apa-apa lagi nak tambah ke sebelum saya tutup? Saya rasa itu saja untuk episod kali ni lah. Itu saja Terima kasih lah Isma sudi jemput kita orang yang tak seberapa ni. Kita orang cuma orang biasa je lah. Tak ada. Kalau tak ada awak tak ada saya. Jadi Tak ada saya- benda ni. Benda ni tak akan terjadi. Lagi Terima sekali kasih terima lah, kasih itu banyak saja. lah kepada yang kru-kru apa kru-kru Next Next Podcast The Next Studio. Studio. Podcast Studio, yes. Thank you so much lah. Thank you so much. So, untuk set up sesiapa semua. yang nak buat podcast? Datang je sini. Datang Datang sini. sini. Dia tak kat Tamarin Square. Tamarin Square Cyberjaya. Taman Sekolah Berjaya. Dekat je. Kalau nak tak jumpa cari Pickleball Court. Ya. Ya, kalau pergi ke Bogor kat bawah nampak atas. Nampak studio. tak? Saya mula cari pun macam tu juga. Jangan Aku sangkut cari kat mana? pickleball Next pula. studio, tak ada. Takut usia benda lain. Itu awak. Okey lah. Sebelum melarat, Okey. sebelum melarat kita tutup lah episod ini. Ya, betul. Okay, itu saja. Okay, Alright, see you guys. untuk minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.